Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan cikgu untuk subjek pemulihan khas bahasa Melayu. Okey, jadi hari ini awak akan belajar ada 10 bukan 10 perkataan tapi 10 ayat. Macam kat depan cikgu ni ada 10 ayat. Jadi mari kita baca bersama-sama dengan cikgu. Okey, jom. Okey, kita tengok kad yang pertama. Okey, gambar telur kan. Okey, baca sama-sama dengan cikgu. Telur. Ini telur. Ini telur rebus. Kita tengok kad yang kedua. Pasir. Ini pasir. Ini pasir halus. Okey, dah siap yang kedua. Kita tengok kad yang ketiga. Hakim. Ini hakim. Ini hakim hebat. Yang seterusnya, surat. Ini surat. Ini surat pajak. Seterusnya, kotak. Kotak. Ini kotak. Ini kotak besar. Okey, dan kad yang terakhir, lemon. Ini lemon. Ini lemon masam. Seterusnya, cikgu ada tugasan untuk awak. Awak keluarkan sekeping kertas. Tak kisah dia besar mana. Okey, sekeping kertas. Okey, lipat dua. Okey, kita lipat dua lagi. Okey, jadi bila awak buka, awak akan ada nampak ada 4 petak. 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya cikgu nak awak tulis nombor dekat bucu setiap petak tu. 1, nampak tak? Oh, tak nampak. Cikgu ambil warna yang lagi gelap lah. Okey, awak tulis kecil saja. 1, 2, 3, 4. Okey, dah sudah tulis nombor. Ada dah 4 kan? 1, 2, 3, 4. Okey, tugasan awak yang seterusnya, pada kertas nombor 1 awak tulis perkataan ini. Nombor 1 tu awak tulis yang ini. Salin elok-elok. Ini untuk kertas nombor 1. Okey, kalau nak senang salin, awak pause video ni. Suruh mak ataupun ayah awak tolong pause video ni untuk awak salin. Ini untuk salin dekat kertas nombor 1. Nombor 1 kat sini kan. Awak salin aja ni. Okey. Seterusnya, siapa tak sempat tu pause video ni, salin dulu. Pada kertas nombor 2 awak salin yang ini. Okey, yang ini salin pada kertas nombor 2.
Macam biasa kalau tak sempat awak pause video ni, salin perlahan-lahan. Okey. Pada kad yang ketiga, pada kad yang ketiga awak salin perkataan ini, salin ayat ni Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, awak salin ayat ni. Kat nombor 4 ni kan. Okey. Okey, bila dah habis, dah cukup 4 ni. 1, 2, 3, 4. Okey, semua sekali awak dah tulis ayat kan. Okey, tugasan awak yang seterusnya, okey, awak ambil pembaris ataupun kalau ada gunting, boleh guna gunting, awak potong dekat garisan. Potong elok-elok. Jangan sampai terkoyak teruk sangat. Okey. Potong ikut garisan. Okey. Seterusnya awak susun ke nombor 1, pada nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, itu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, okey, awak minta tolong mak ayah awak ataupun adik awak ke, kakak awak ke, abang awak ke, okey, rakam video awak lah. Video awak membaca. Okey, awak ambil kad yang pertama tadi, tak depan mata awak baca. Okey, sebelum rakam tu awak berlatihlah dulu baca. Bila awak sudah lancar, okey, minta siapa-siapa tolong rakam, awak ambil kad dan baca. Lah habis sampai nombor 4, awak hantar kepada cikgu, boleh? Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.